Sampailah satu hari saya berjumpa dengan suami saya yang baru, dan dia yang banyak bantu saya, tolong saya. Abang Syam banyak bagi saya sokongan. Perangai dia sama macam arwah, sangat sayang kat saya. So benda tu saya rasa balik, saya rasa macam hidup saya tak kosong. Saya dah mula ada rasa ada teman. Hai, Assalamualaikum. Okay, saya Marina daripada Senawang, Seremban. Okay, ni suami saya. Siapa nama? Saya Nur Hisham bin Muhammad Nur, berasal dari Melaka. Okey, pada mulanya kata orang tu, orang lelaki ni dia nak katakan nak beristeri buat kali kedua tu memang susah sikit lah. Tapi buat masa tu memang tak teringin langsung saya nak berumah tangga buat kali yang kedua. Tetapi apakan daya, jodoh kita, kata orang tu, Tuhan dah menjodohkan kita. Kita ni manusia hanya merancang saja, Tuhan yang menentukan. Secara kebetulan pada bulan 4 tu arwah saya meninggal pada bulan 4. Saya berada di pusara tiap-tiap pagi dan petang. Sehinggalah bakal saya punya, bukan bakal dah menjadi isteri saya. Isteri dah ni. Pada bulan 9 selepas dia habis hedah tu, saya baru ternampak dia di pusara, di hadapan pusara isteri saya. Jadi secara kebetulan tu, kata orang tu kata pandang kita pertama, tapi rasa macam tu jugalah. Nak jadikan cerita, saya pun rasa macam was-was lah. Sebab apa? Isteri saya ni, dia muda. Saya pun dah dalam kategori warga emas. 64 tahun. Isteri saya 47. Jadi pertanyaan di fikiran tu bermacam-macam. Adakah dia sudi ke ataupun sebab apa kita belum cuba. Tapi dengan nekat, terjadilah pada suatu hari, iaitu ada kawan saya, cuma mula-mula gurau kata orang tu. Kata orang tu dia ajak saya selalu gurau dengan dia, tak nak kahwin ke? Jomlah dating ke ataupun minum teh petang-petang kan. Dia tak ada jawab apa lah, cuma macam tu je lah kan. Tapi pada hari yang ketiga lah, saya ingat lagi lah. Hari yang ketiga tu, diorang ni, kata orang nak macam nak mencuba saya, mendekatkan diri saya pada isteri saya ni. Iaitu pada petang tu dia ajak suruh beli barang, iaitu barang untuk keperluan di pusara. Pergi bersama dia. Tapi yang si Ina ni, isteri saya ni, dia WhatsApp saya, tapi memang saya takut nak jawab. Sebab apa? Dia, kata orang tu, Mahal ni, dia macam nak kata dia berani ke, dia takut pun, saya pun tak tahulah. Tapi saya buat bodoh je lah kan. Sebab apa? Diorang dah disuruh saya untuk membeli barang tu, paksalah saya ikut juga. Dalam perjalanan ke tempat nak beli barang tu, saya pun bertanya kepada dia, nak kahwin ke tak nak kahwin ni? Sebab apa, dah habis hedah, kalau nak kahwin, bagi tahu kan, macam tu lah. Gurau. Dan lah, saya ni kira suka kata orang tu, macam apa, gurau dengan diorang kan. Kita orang ni sebenarnya sama-sama dalam grup Persatuan Sukarelawan dekat pusara di Forest Heights Senawang di Lot C.
Sebab kita orang di Lot C ni, kita orang waris-waris semua memang bersepakat satu hati, kita orang bersihkan kubur, kita jaga kawasan kubur ni sama-sama. So kami berdua ni dalam grup sukarelawan tu, persatuan tu, so setiap kali mesyuarat kita akan berjumpa lah. So daripada situ start kawan, start kenal-kenal kawan-kawan macam tu je. Sampailah bulan 10. Bulan 10 tu dia berani cakap dengan saya, dia kata dia suka dengan saya. Lepas tu dia nak ajak saya kahwin lah. So saya pun masa tu memang dah kenal anak-anak dia. So anak-anak dia, saya kata satu je, kalau anak-anak dia boleh terima saya, anak-anak saya boleh terima dia, saya okey. Sebab saya dah kenal dia, saya tahu perangai dia macam mana. Tapi yang best dia banyak sama dengan arwah. So saya selesa, saya nak cari orang yang buatkan kita selesa. Kita nak hidup dengan dia hari-hari sampai hujung nyawa, bukan 1-2 hari kan. So saya tengok dia banyak persamaan dan dia memang muka memang tak ada senyum, muka ganas. Biasalah bekas tentera kan, memang muka ganas je. Kita mula-mula takut tengok dia. Masam, tak bercakap, tak ada senyum kan. So kita tengok hari-hari pergi kubur berdepan. Kiranya saya menghadap dia, dia menghadap saya macam tu setiap hari macam tu kan. Bila tengok dah kenal, rupanya dia okey. Bukan macam kita nampak, jangan tengok muka dia, tengok hati dia. So anak saya terima dia, anak dia terima saya. Lepas tu anak kata, ibu ayah tak payahlah lama-lama. Terus je dah usia-usia macam ni tak payah nak bercinta, nak kenal 2-3 tahun, dia kata tak payah kan. So kita bukannya orang muda nak berkenalan sampai setahun macam tu. So bila kita rasa kita dah serasi, anak-anak setuju, kebetulan pula family saya pun terima dia, family dia boleh terima saya. Macam dah kenal lama, sebenarnya kita baru kenal family, tapi anak-anak dia macam dah kenal saya lama, daripada kakak dia, adik-beradik dia semua boleh terima saya kan. So daripada situ kita buat keputusan, okey, boleh. Bulan 11, 15 hari bulan 11 2024 kita orang menikah. Okey, jadi sebenarnya macam ni, mula tu saya memang saya cakap kalau saya nak berkahwin pun saya nak tahun depan, cakap contoh, biar bagi saya masa kan. Tapi sebab saya ada satu masalah, saya tak boleh sendirian, saya tak boleh. Macam saya selalu cakap, saya memang tak boleh sendiri. Saya bila nak pergi makan, nak pergi mall ke apa, tengok orang ada pasangan, kita tak ada, saya tak boleh. Sebab saya ada kena anxiety 2 bulan, saya kemurungan, teruk, makan ubat semua. So bila saya start join grup sukarelawan tu, dekat situ saya selalu jumpa Abang Syam, kita orang selalu bergurau. Dia masa mesyuarat kan, mesyuarat ke aktiviti gotong royong, tahlil ke, kita selalu jumpa, kita ada team. So dekat team tu kita orang ni sama-sama single. So dekat situ kawan-kawan duk gurau-gurau lah. Kata orang tu apa, kenen-kenen macam tu kan. Tak pada tu kita pun saya berani tegur dia, dia pun berani tegur saya. Daripada tu lah, daripada join group tu kita jadi serasi, kita orang serasi lah. Macam tu, start pada tu lah kita orang mula berkawan. Pada masa tu memang saya tak tahu sebab apa dia punya edah dia habis bulan 10, 2010. Tapi memang saya tak pernah jumpa dia. Lepas dia edah tu baru saya nampak dia. Tapi memang saya tak tahu dia punya kemulungan dia tu, memang saya tak tahu. Sebab saya punya kerja, saya pagi petang tu je, baca surah Yasin kat arwah, tu saja. Habis balik. Yang kisah dia ni memang saya tak ambil tahulah sebab tak ramai yang janda-janda kat pesara tu. Memang tak ambil tahulah sebab apa, kita duda kan, kita nak kenen orang pun kita kena tengok orang juga kan. Tapi macam mana tergerak hati tu, terpandang dia ni. Itulah cerita dia. Tapi kata orang tu, sebelum nak kenal tu kita dah tahu dia, perangai dia macam mana, kita pun dapat information dengan diorang juga kan. Takkan kita main terjah macam tu je. Kata orang tu, lelaki ni kalau kena berani, kalau tak berani, tak dapat lah kan. Melepas saja. Lagipun setiap malam minta doa sama Tuhan, buat sembahyang istiqarah kan. Adakah bagi penunjuk sama ada boleh ke. Sebab apa saya dan anak-anak memang saya cakap boleh tak ayah kahwin, tu saja. Kalau dia kata boleh, itu macam mana, walau bagaimanapun Tuhan kabulkan. Pada malam tu saya dapatlah dia punya tu, dan arwah isteri saya pun mendoakan saya. Sebab saya mimpi malam tu, lepas dia mengatakan persetujuan untuk menikah tu,
Kebetulan malam tu juga saya dapat rahmat daripada dia lah. Dia mendoakan saya lah. Kalau kata orang tu memang tak yakin kan, tapi dah dengan baju putih dia tu, angkat tangan tu, maknanya dia restu lah kita meneruskan perkahwinan tu kan. Lepas tu hati pun gembira lah kata orang kan, nak nikah, siapa tak nak nikah kan. Lagipun kata orang tu nolong janda ni, dia punya pahala dia besar kan. Tapi yang jadi kemuskilannya, tertanya-tanya. Sebab apa, janda dengan duda setahu saya lah, tak ada lah pergi mengisik ke apa, bertunang ke, tak ada. Sebab kan dah banyak tanya orang kata memang tak ada. Janda dengan duda ni terus kahwin je lah. Tapi memandangkan dia ada ibu bapa ni, mak dia ada, bapak dia ada, dia pun cakap dengan saya, kalau boleh mengisik dulu lah. Mengisik, lepas tu baru mengisik oblik sekali bertunang lah. Nanti saya pun cakap dengan dia, baik saya isik lah, takut kan dikebas orang kan. Bukan senang nak dapat kan, isteri yang cantik macam ni, muda lagi kan. Jadi dia pun setuju, saya pun tu hantar rombongan Minang. Lepas tu pergi ke Jawab Agama daftar diri. Cukup Alhamdulillah, Jawab Agama pun bagi restu yang begitu pantas sekali. Nak nikah pada 7 bulan 12. Tapi diawalkan 15 bulan 11. Saya terpaksa terima je lah. Itu keputusan Majlis Agama kan. Kita ikut sajalah. Suami ni dia rapat dengan saya kan. Jadi macam dia orang panggil saya Makda. Panggil Makda. Saya kata panggil ibu tak apa. Kita nak panggil Makda. Dia kata. Makda ni mak muda lah. Lepas tu dia panggil saya Makda. Tapi dia orang ni macam dengan saya macam adik-beradik. Sebab anak-anak macam yang sulung 36 tahun. Saya 47. Jadi kami tak jauh sangat kan beza. So macam adik-beradik lah. Macam rasa macam kawan-kawan. Tak rasa macam mak tiri dengan anak tiri. Kita orang memang rapat kan. Memang kalau keluar tu memang habislah mall tu, memang hauk lah kita orang kat situ kan. Memang tu yang buatkan rezeki saya kot dapat anak-anak tiri yang baik-baik kan. Memang bersyukur sangat. Lepas tu anak-anak saya yang sulung tak boleh jumpa ayah dia ni. Memang kancing. So tu anak saya pun terima dia serasi dengan ayah baru dia kan. Sebab banyak persamaan dengan arwah ayah dia. Dia orang selalu cakap ayah Syam banyak sama macam ayah. Sebab tu yang buatkan dia orang boleh serasi dengan suami yang ni. So dekat situ daripada awal mula kita orang berkawan lagi, anak-anak dah suka, dah boleh terima, dah seronok kan. Dia orang rasa macam banyak persamaan macam dengan ayah dia. Jadi bila saya kata kalau ibu kahwin dengan Cik Syam boleh ke, dia boleh ibu, kahwin lah tu. Tapi jangan lama-lama, dia kata. Kenapa nak tunggu lama? Ingatkan kita nak kawan-kawan dulu kan. Tapi anak dia tak payah, buat pun nak lama. Ibu dengan ayah bukannya muda lagi, dia kata. Benda yang elok cepatkan. Jadi kita pun okey lah, boleh lah. Ikut je. Bila family dua-dua kata tak payah lama-lama, so kita pun setuju. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau dulu arwah ni dia macam kira saya ni macam kalau kat rumah ni, saya cakap kalau kat rumah saya tak pernah basuh pinggan, saya tak pernah basuh kain, saya tak pernah jemur kain. Kalau saya pergi beli barang ke, saya masuk barang troli, semua tu dia akan masuk dalam kereta, dia susun balik rumah, dia akan angkat, dia akan susun. So kita tak buat benda tu. So kalau macam kita contoh kalau pergi kedai makan ke, dia yang akan bantu sediakan untuk kita. Jadi macam suami yang Abang Syam ni banyak macam tu. Saya kahwin dengan Abang Syam ni pun, ya Allah syukur Alhamdulillah. Ni memang sangat rajin sangat. Daripada dalam kawasan rumah tu jangan cakap lah, memang saya tak buat, dia buat, dia memang rajin. Jadi banyak persamaan kat situ. Lepas tu dia macam kalau dia suka kat orang tu je. Dia tak ada nak fokus nak cari 2-3 orang ke, tak ada. Sama juga macam arwah. Arwah dia tak kira lah macam mana datang cantik ke, kurus ke apa ke, dia tak ada. Dia tetap dengan bini dia, tetap dengan isteri dia kan. Dia tak ada nak ni. Jadi kita nak lelaki yang macam tu lah, bukan yang saya kata kalau saya nak kahwin baru pun saya nak cari yang sama macam arwah perangai. Sebab kita nak hidup lama dengan dia kan. So banyak benda tu ada dekat Abang Syam lah. Rajin. Dari segi rajin tu memang tak payah cakap lah. Sama macam arwah. Rajin. Yang sweet. Nampak macam ni sweet ni. Contoh saya memang bersyukur sangat sebab benda ni viral. Sebabnya masa masa saya berkahwin dengan Abang Syam, kawan-kawan bukan kawan-kawan yang ada dekat saya sekarang ni. Maknanya kawan-kawan yang sebelum ni yang saya pernah bekerja dulu,
So kawan-kawan saya selalu cakap, ada yang rapat dengan saya pun dia bercakap juga, saya dengar daripada sahabat saya kan, dia kata, Marina, kau muda lagi, kau ada kerja, kau ada bisnes kau, kenapa kau nak cari suami yang berusia? Dia kata, kalau kau nak sangat kahwin, akak boleh carikan, boleh cari lebih baik. Dia kata, kenapa nak cari yang berusia macam ni? Dulu kau dah penat jaga arwah, jaga dia sakit semua, kau dah penat. Bila kau kahwin dengan orang berusia, nanti kau akan rasa balik benda tu. Dulu jaga suami, lepas ni kau kena jaga pula suami yang ni sebab dia uzur tua pula, sikit tua, sebab saya jauh beza kan. Jadi saya kata kenapa dia orang nak cakap macam tu. Sedangkan saya bukan jenis yang, saya ada bisnes saya sendiri, saya ada pendapatan saya sendiri. Jadi saya nak orang yang boleh ada dengan saya masa saya sedih, saya susah, saya nak ada orang teman kita bila kita sakit, pening. Saya nak macam tu. Saya bukan nak, aku nak baju mewah, nak kemewahan, tak ada. Saya tak macam tu sebab saya ada duit saya sendiri. Saya dapat pasangan tu pun dah syukur, alhamdulillah, yang faham saya pun semua. Dia pun ada pendapatan dia sendiri, dia tak susahkan saya. Ramai yang kata Abang Syam tu nak ambil kesempatan lah apa kan. Sebab bagi saya benda ni terjadi, saya bersyukur sebab biar orang tahu yang suami saya ni bukan jenis yang macam dia orang cakap. Dan soal sakit, soal mati ni bukan dekat tangan kita, dekat tangan Tuhan. Kadang kita tak tahu, mungkin Abang Syam lebih berumur pada saya, tapi kalau Allah nak kata ambil nyawa saya dulu pergi kan. Sebab kita tak tahu pasal sakit, mati ni bukan dekat tangan kita, dekat tangan Tuhan kan. So saya kata saya tak fikir pun, saya berkawan dengan Abang Syam, saya tak terfikir pun langsung. Tapi kenapa orang boleh fikir yang saya akan dapat benda tu. Dia kata, kau dah penat jaga suami, dulu sakit sekian, sekarang ni kau nak kahwin dengan orang berumur, jadi besok dia pula sakit, kau pula kena jaga. So mungkin dekat sini saya boleh bagi tahu dekat semua orang, tak semestinya kita muda, kita boleh hidup lama. Sebab Tuhan nak tarik nyawa kita tak kira usia, muda, tua, tak kira. Jadi saya tak pernah fikir benda tu, tapi saya harap orang kat luar yang banyak kecam saya. Ada yang kecam saya, cakap dengan saya ada baca, banyaklah saya baca komen. Yelah, kau kahwin dengan orang berusia sebab apa? Dia banyak duit. Biasanya orang muda kahwin dengan orang tua ni sebab dia banyak duit. Kan selalu macam tu kan, orang pandang orang betul lah dia nak orang tua sebab apa? Orang tua tu banyak duit, bagi dia duit, tabung kau dengan duit, memanglah kau suka dia tu. Ya Allah, tak ada langsung benda tu. Abang Syam bukan jenis macam tu. Nak katakan mewah, dia bukan mewah, dia sederhana. Dia bukannya pangkat datuk ke, Tan Sri ke, tak ada. Dia hanya bekas tentera. So kalau disebabkan saya kahwin dengan dia sebab duit, tu salah. Banyak saya dapat yang komen-komen macam tu lah. Minta jangan pandang semua orang yang berkahwin dengan orang tua ni nakkan harta atau kemewahan pada orang tua. Tak semua orang macam tu. Kena tahu. Sebab dia bukan Tan Sri, bukan datuk. Kalau Tan Sri datuk tu, ya. Dia orang biasa je. Cabaran tu memang ada. Benda-benda yang macam ni memang ada cabaran. Yang cabaran tu untuk yang daripada segi family tu, nak katakan semua majoriti okey. Cuma ada kata orang seorang dua orang tu lah. Tapi dah lama dia dah selam benda tu, dia pun terima lah. Pada mulanya memanglah kan. Tapi dah lama-lama dia okey lah kan. Cabaran untuk isteri ni, kira dugaan tu besar lah. Dia nak kena hadap. Sebab dia cantik kan. Kita dah tua ni, rasa risau juga. Kalau nak lepaskan dia seorang-seorang pun, tak boleh juga kan. Kerana kebas orang kan, kita pula melopong ni kan. Macam tu lah cerita dia. Yang lain rasa cabaran yang lain tak ada masalah lah. Semua okey buat masa sekarang ni. Saya pun dah selam dia punya hati dia. Macam mana apa kehendak dia, apa yang kemahuan dia tu. Kita dah tahu, dah boleh baca dah. Dalam masa 3 bulan tu dah boleh baca habis. Daripada A sampai ke Z. Tahu perangai tak? Perangai dia pun dah tahu macam mana dia punya mengajuk. Buat cemburu dia macam mana, dah tahu dah. Kalau dah tahu tu benda tu, kira okey lah kan. Tapi kata orang tu, marah tu, bergaduh tu tak ada. Cuma bergaduh tu, dia salah, dia minta maaf, okey, settle. Tak sampai 1 minit, 2 minit, habis. Kalau gaduh, dah tahu kan. paling lama 5 minit. Itulah kalau macam kata dia masak tak sedap ke, tak sedap lah, dia mengajuk. Sorry lah, terlepas cakap kan, macam tu je lah. Settle. Tapi yang Abang Syam beritahu, perangai saya dengan perangai arwah sama. Dia tahu. Apa kita orang ni sama, mulut
bising apa semua, dia kata sama kau sebiji sama macam arwah. Tapi yang paling best lepas seminggu kita orang kahwin, lepas baru kita orang dapat tahu, baru saya tahu yang saya dengan arwah dia ni saudara. Kira maklum saya ni makcik kepada dia, makcik kepada arwah isteri dia. Maklum saya, suami maklum saya tu adik-beradik dengan ayah saya. Tapi yang perempuan ni, maklum saya ni adik-beradik dengan nenek dia. Macam tu. Mak dia. Dengan mak dia, adik-beradik dengan sebab mak dia. Biasanya keluarga ni sebelah bapak ni kita kurang. Kita beratkan sebelah mak. Jadi diorang ni ada kisi sikit. Adalah kisi dulu ni kan. Jadi tak tahu benda ni. Tak tahu. Apabila dah tengok status, dia tanya dia, ini mak saudara, ni mak saudara. Dia tengok dah orang lain. Orang lain, saudara. Tapi yang syoknya sekali, tadi lahir suami dia 7 bulan 2. Saya 2 bulan 7, cuma terbalik je. Itu yang unik sikit. Senang nak ingat. Masa saya nak kahwin tu memang saya jumpa kakak arwah, saya pergi jumpa dia sendiri, saya bagi tahu sebab arwah ada group family, so kita memang cakap dalam group. Saya jumpa kakak dia yang saya nak kahwin, lepas tu kakak dia, tak apa Ina, alhamdulillah okey tu, nak kahwin je, tak apa, yang dah pergi tu pergi, dia kata. Alhamdulillah belah suami semua okey, terima, tak ada bantahan, tak ada apalah. Semua setuju sebab saya memang jumpa dengan kakak arwah yang saya bawa sekali Abang Syam, jumpa kakak arwah yang saya nak menikah ni baru lain, lepas tu dia orang semua setuju, sokong, alhamdulillah. Sebab isteri saya memang tak ada masalah sebab adik-beradik dia pun tinggal 4 orang je. Dia pun tak ada masalah. Satu orang tu dia pun fikir juga. Sebab anak-anak saya semua berat sebelah arwah. Sebelah saya ni memang dia kurang. Dia sebelah orang rumah. Jadi tak ada masalah. Meninggal yang itu ada mengganti dia. Mengganti pun bukan orang lain, sepupu sendiri juga. Jadi tak ada masalah. Diorang semua setuju. Adik-beradik diorang semua setuju, tak ada masalah. Syukur alhamdulillah lah kata orang tu. Tapi alhamdulillah lah belah arwah ni baik dengan saya sebab kebetulan tahu yang kita orang ni saudara kan, kira macam 2 pupu. So macam anak buah belah arwah isteri Abang Syam memang rapat dengan saya. Dah macam anak dengan mak dah, memang rapat sangat. Padahal kita orang bukannya kenal, baru kenal kan. Tapi memang rapat. Harapan yang pertama, kita memang kita berdoa lah kita sampai ke jannah. Dan saya mempunyai prinsip kehidupan yang sesuai untuk saya berdoa. Kata orang tu SOP lah. SOP saya ni, hanya saya 2 orang dalam dunia ni. Orang lain tak ada. Maksud dia faham kan? Maknanya 2 orang je. Mana-mana pergi, mesti ada. Kata orang bebas. Tak boleh nak apa? Kata orang nak sedih ke, nak menangis ke, semua tak ada. Maknanya happy good lucky saya panggil Abang Syam abang lah. Abang panggil panggil Ina ni dulu masa yang arwah dulu pun yang juga, yang ini pun tetap yang juga. Tak ada sayang, tak ada apa. Yang je. Sebab apa memang dah daripada arwah dulu pun panggil yang juga. Jadi takkan nak tukar, tak boleh. Sebab dia perempuan mesti sama yang. Kan nak ubah sayang pula, dah tambah SA tak boleh. Kita sama kan, senang cerita kan. Maknanya kita punya kasih sayang tu sama. Jangan kita beza-bezakan. Oh dia sayang, yang lama yang je. Dah tertinggal SA kan. Jadi mana sama lah kita. Dia nampak macam ni tapi dia selalu kan, yang jangan tinggal abang. Macam tu. Kalau dia mimpi malam, besok pagi dia tanya, sayang, jangan tinggal abang tau, jangan tinggalkan abang tau. Dia selalu pesan kat saya. Dia kata, dia selalu macam tu. Jangan tinggalkan abang, jangan tinggal abang. Saya kata dia, kenapa abang cakap macam tu? Dah tahu dah jawapan dia. Yelah, abang dah tua, saya muda. Dia kata. Jadi selalu macam tu. Jadi benda tu yang buat saya macam, oh, dia memang sayang kita betul-betul. Dia selalu lah, dia selalu cakap macam tu. Yang, abang sayang yang tau. Macam tu. Dia selalu macam tu. Benda tu, I love you tu tak tinggal lah. Kan nanti orang dengar geli pula kan. Tapi itulah kerja dia hari-hari. Tak ada kerja lain. Satu lagi yang paling best, perangai Abang Syam ni, setiap hari kita orang akan pergi kubur.
setiap hari saya akan pergi kubur, sama-sama kita pergi. Dia pergi dekat isteri dia, saya pergi kat suami, bekas suami arwah ni. Jadi sebelum dia nak mulakan kerja, sebab Abang Syam dia memang banyak buat kerja dekat kubur kan. So sebelum pergi, masuk kereta wajib. Dia mesti akan mesti cium dahi, tu wajib. Jadi benda tu macam kita dulu kita tak macam ni kan, sebab arwah yang dulu tak macam tu lah kan. Tapi ini lagi sweet pula ni, macam tu lah. Jadi kita dah tahu dah faham. Setiap pagi nak keluar memang tu rutin dalam kereta. Padahal kat rumah tadi boleh kan, kat dalam kereta pun dia nak lagi. Jadi macam dia tahu, kita tahu dia memang sayang kita betul-betul. Kata-kata tu kan, walaupun kita cium tu cuma kata orang tu bukan nak cium kata orang nak apa-apa. Cuma kasih sayang tu nak lekat kan kat dalam hati dia. Supaya dia takkan lupa orang kita. Macam-macam lah dia. Tak kira apa pun, kita masih ingatkan dia ingatkan kita. Memang saya tak ada minta harapan banyak sangat. Yang penting anak-anak saya suka kat suami saya, anak-anak suami suka kat saya. Yang paling penting saya mohon sangat orang dekat luar yang kecam cakap saya ni kahwin dengan orang berusia ni nakkan harta dia, nak sebabkan dia banyak duit. Tu salah, silap. So sebab kenapa kahwin terlalu cepat? Sebab kita orang ni dalam 6 bulan 7 bulan macam tu kan. Kita orang terus dah menikah, mana arwah baru meninggal 7 bulan macam tu, kita orang dah menikah kan. So kita memang ikutkan, kita memang kalau masa mula-mula tu memang kita kata kita tak nak kahwin lain, tapi kita tak tahu kan ni semua kalau Allah tak izinkan benda ni tak jadi. So mungkin ini dah Allah dah izinkan, dah ini yang Allah mungkin aturkan untuk kami. Jadi kita hanya jadi dia punya pelakon dia saja, dan jadi kita bernikah bukan disebabkan kita orang ni macam kata orang tu apa dah gatal sangat nak kahwin, bukan sebab tu. Sebabnya kita sama-sama kehilangan, dan saya tak boleh, saya memang tak boleh hidup sendiri. So saya nak ada teman, saya tak boleh tak ada orang teman. So anak-anak pun dah berkahwin, duduk sendiri, duduk rumah. Jadi kita tinggal dekat rumah, orang tak faham apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa orang tak tahu. So orang yang dah rasa, dah lalui je akan tahu, faham. Kenapa kita kahwin. Harapan saya janganlah duk kecam kami. Ada macam saya baca komen, lepas ni saya pun nak pergi kubur lah, cari jodoh kat kubur. Macam tu. Ada yang kecam saya macam tu, ada yang cakap lepas ni siapa mati isteri, mati suami pergi kubur cari calon dekat kubur kan. Memang dengar kelakar pun ada, tapi sedih pun ada. Jadi janganlah kecam kami macam ni. Doakan kami bahagia sampai ke jannah. Amin. Saya berharap agar perkahwinan ini hinggalah ke jannah, dan kasih sayang tu jangan kita lepaskan atau diputuskan. Semoga Allah kabulkan permintaan kita. Amin. Sama. Sama juga, saya nak sangat Abang Syam. Jangan ragu-ragu kat saya, jangan hari-hari duk tanya, jangan tinggal abang, takkan tinggal. Kecuali hilang nyawa lah. Minta doa kita punya jodoh ni sampai ke jannah. Amin.